PM tegur keras setiausaha politik beri surat sokongan. Takkan tegur keras je. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui di Parlimen yang setiausaha politik beliau ada memberi surat sokongan. Perdana Menteri memberitahu Parlimen yang beliau telah menegur keras setiausaha politiknya. Isu ini tular sejak tahun lepas. Kesahihan surat itu pun telah disahkan oleh Menteri Kesihatan sendiri. Cuma jawapan PM tu macam tak ada sebab soal lawan rasuah, hentikan budaya sakau dalam kerajaan ini, semua ini tidak pernah lekang dari ucapan beliau sehingga ke hari ini. Masa kita pembangkang, rakyat faham yang kita tidak ada kuasa. Sekarang sudah 3 tahun jadi kerajaan. Kita tidak boleh salahkan rakyat kalau harapan itu tinggi menggunung supaya kesan dari usaha-usaha untuk memerangi rasuah itu dapat dirasai dengan mendadak. Kita memang selalu bacalah berita orang ini kena tangkap, orang itu ditangkap. Tapi setakat ini hasil dari tangkapan itu tidaklah banyak yang berakhir dengan sabitan dan dihukum. Sebab itu saya kata jangan salahkan rakyat kalau rakyat agak sinikal dengan laungan anti rasuah yang Datuk Seri Anwar laungkan. Ini adalah statistik rasmi dari Menteri Undang-Undang kepada Parlimen mengenai usaha untuk membanteras rasuah supaya kita boleh bandingkan prestasi dari 2020 ke 2025. Pertama, maklumat mengenai rasuah berkurang dari 7,440 kepada 6,520 dalam 2024. Kedua, kertas siasatan yang dibuka ada peningkatan baik, naik dari 857 tahun 2020 kepada 1,163 2024. Yang ketiga, yang nampak hasil ialah lebih banyak tangkapan dan diwawarkan dalam berita, naik dari 998 kepada 1,334 tahun 2024. Keempat, tetapi yang sebenarnya dituduh selepas disiasat dan ditangkap ini lebih rendah, 480 menurun kepada 454 tahun 2024. Dan peratusan yang dituduh berbanding kertas siasatan terbuka menurun dari 56% kepada 39% sahaja tahun 2024. Kelima, maka sabitan bersalah juga lebih rendah zaman Madani ini, walaupun laungan anti rasuah itu lebih kuat. Tahun 2021, sabitan sebanyak 300 kes bersamaan 36% kertas siasatan berakhir dengan sabitan berbanding 2024 hanya 256 sabitan, iaitu hanya 22% berjaya disabitkan. Cyber Troopers kerajaan jangan kecam membuta tuli. Ini fakta yang menunjukkan jurang di antara retorik anti rasuah dengan realiti sebenar yang dinilai oleh rakyat. Sebab itu dalam kes setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar ini, sepatutnya ia jadi peluang kepada Datuk Seri Anwar tunjukkan komitmen beliau menentang rasuah. Ini yang sepatutnya berlaku. Jangan tegur keras, pecat sahaja. Ini bukan kali pertama, malah saya sendiri pernah membincangkan beberapa aduan seperti ini dengan Datuk Seri Anwar. PM kata dia akan semak. Lepas semak, dia juga sahkan yang saya sebut itu betul. Tapi sehingga sekarang, setiausaha politik kanan itu masih kekal di situ. Laporkan kepada SPRM supaya boleh semak bila setiausaha politik kanan tulis surat sokongan seperti itu, adakah ada habuan yang telah bertukar tangan. Kalau setakat tegur keras, tetapi orang itu masih ada di situ, lama-lama berucap keras macam mana pun, orang dah tak ambil serius. Takut nanti akan ada orang cakap, depan cakap lain, belakang buat lain.